Kalau kita nak faham sejarah psikologi, kita sebenarnya kena faham sejarah abad ke-20 tu sendiri. Dan cara paling best nak buat macam tu, kita ikut kisah satu keluarga ni, kita tengok macam mana peristiwa-peristiwa besar dunia bukan saja membentuk hidup diorang, tapi juga cara kita semua faham tentang minda manusia. Jom kita travel balik masa 100 tahun ke belakang. Kita nak tengok macam mana peta minda manusia ni dilukis, dipadam dan dilukis semula sepanjang dekad-dekad yang penuh dengan pergolakan. Yang akan bawa kita dalam cerita ni ialah 3 orang adik-beradik. Hidup diorang yang sangat berbeza ni akan jadi kanta kita untuk tengok evolusi psikologi yang dramatik. Kita ada Rosa yang paling tajam akalnya, Harry yang banyak makan garam, dan Helen yang menemui dirinya betul-betul di tengah-tengah arus perubahan sosial yang besar. Okey, kita mulakan perjalanan ni dengan pencetus perubahan yang paling besar, krisis global zaman kemelesetan besar dan Perang Dunia Kedua. Ini adalah zaman di mana dunia diuji hebat dan macam tu jugalah bidang psikologi. Cuba bayangkan, dulu kan psikologi ni macam benda dalam buku je, terperap ke universiti. Tapi bila masyarakat berdepan dengan trauma yang meluas, sama ada sebab ekonomi hancur atau sebab perang, bidang ni tiba-tiba kena buktikan yang ia berguna kat dunia luar. Dah tak boleh duduk tepi tengok je. Dan kisah Harry ni memang cerminan paling perfect untuk perubahan ni. Daripada seorang budak muda yang tak ada kerja masa zaman kemelesetan, dia jadi askar. Pengalaman perang itulah yang bawa dia untuk belajar psikologi dan akhirnya dia jadi antara ahli psikologi klinikal terawal yang berkhidmat untuk veteran perang, merawat luka batin yang tak nampak di mata. Inilah dia turning point yang besar tu. Sebelum perang, psikologi ni macam dalam bubble dia sendiri. Tapi lepas perang, disebabkan keperluan mendesak untuk rawat beribu-ribu askar yang trauma, lahirlah bidang psikologi klinikal yang kita kenal sekarang. Dan cabaran yang diorang hadapi ni bukan calang-calang tau. Pada kemuncaknya, ada lebih 1/2 juta orang dalam hospital mental di Amerika Syarikat. Bayangkanlah angka tu, 560,000 orang. Ini menunjukkan betapa besarnya krisis kesihatan mental yang Harry dan rakan-rakannya cuba selesaikan. Okey, sekarang kita lompat ke zaman lepas perang. Medan perang dah beralih dari luar negara masuk ke dalam negara sendiri. Pertempuran untuk keadilan sosial mula membentuk semula Amerika dan sekali lagi, ia turut mengubah bidang psikologi. Kat sinilah watak Helen pula masuk. Masa perang, dia pernah kerja kat kilang kapal terbang, satu pengalaman yang bagi dia rasa bebas. Walaupun lepas tu dia jadi suri rumah, tapi sesuatu dah mula berubah dalam diri dia. Bertahun-tahun kemudian dia sambung belajar dan jadi pekerja sosial, fokus pada isu kesihatan mental antara budaya yang makin rumit di California. Zaman ni memang zaman yang penuh dengan perubahan. Ada pergerakan hak sivil, kebangkitan wanita, pergerakan hak gay. Semua benda ni berlaku serentak. Jadi, psikologi pun kenalah ikut berubah. Isu-isu macam identiti, kuasa dan keadilan sosial, semua ni jadi topik utama. Dan ini membawa kita kepada adik-beradik yang terakhir, Rosa. Selama 54 tahun, dia hidup dengan pasangannya, Francine, secara rahsia. Diorang bina kehidupan bersama, senyap-senyap dalam dunia yang tak boleh terima diorang. Kehidupan pribadi dia tu sendiri dah satu bentuk aktivisme mendahului zaman. Dengar apa Rosa sendiri cakap. Lepas rusuhan Stonewall yang jadi titik tolak pergerakan hak gay moden, dia tulis ayat ni. Maknanya mendalam. Ia bukan soal orang lain akhirnya terima dia, tapi lebih kepada perasaan, kebebasan dalaman yang dia dah lama nantikan. Semua perjuangan dan ilmu dari generasi lama ni, ia tak hilang macam tu je tau. Ia diwariskan macam obor yang diserahkan kepada generasi seterusnya, yang kemudiannya tengok masalah-masalah lama ni dengan kacamata yang baru. Dan kita boleh nampak benda ni dengan jelas gila dalam keluarga diorang. Harry balik dari Perang Dunia Kedua bawa trauma. Anak dia, Donald, balik dari Vietnam dengan luka yang sama, yang masa tu kita panggil PTSD pun belum lagi. Dan sekarang, generasi baru, Carlos, kaji trauma yang sama ni sampai ke peringkat otak. Nampak tak flow dia? Dari penderitaan yang dipendam kepada pemahaman saintifik.
Perubahan zaman ni juga lahirkan idea-idea baru. Contohnya, psikologi pembebasan. Ini falsafah yang dipegang oleh cucu Helen, Joanna. Mudahnya macam ni. Psikologi bukan setakat nak rawat individu, tapi ia juga mesti cabar dan cuba rawat masyarakat yang sakit tu sekali. Dan ayat dari jurnal Joanna ni betul-betul tunjukkan anjakan pemikiran tu. Soalannya dah bertukar. Bukan lagi sekadar apa masalah dengan orang ni, tapi lebih kepada apa masalah dengan sistem sekeliling orang ni yang buat dia jadi macam ni. Satu anjakan besar dari individu kepada sistem. Jadi, kita dah sampai ke penghujung cerita ni. Tapi, ia juga ingatkan kita yang sejarah psikologi, sejarah kita semua, sebenarnya satu cerita yang tak pernah habis. Ia sentiasa ditulis, setiap hari. Dan watak terakhir dalam keluarga ni, An Bin, dia macam kemuncak cerita ni. Identiti dia sendiri, seorang wanita berketurunan kulit hitam dan Vietnam yang diambil sebagai anak angkat adalah hasil dari semua sejarah abad ke-20 yang kompleks dan pelbagai ni. Dan ayat terakhir dari ucapan dia ni, memang kena tepat pada sasaran. Ia merangkumkan semua yang kita bincangkan. Sejarah tu bukan benda yang dah lepas, ia ada dalam diri kita dan ia yang akan tentukan masa depan. So, kesimpulannya, kita dah nampak macam mana perang paksa psikologi jadi praktikal dan macam mana perjuangan hak asasi manusia paksa psikologi jadi relevan. Ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Untuk zaman kita pula, apakah cabaran-cabaran besar yang akan menulis bab seterusnya dalam kisah kita memahami diri sendiri?